Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua sahabat Abang Iwan di channel Metal Detector Junkies Malaysia ataupun Penyelamat Kawasan Purba. Okey, hari ni Abang Iwan nak masak ayam rendang maman. Ni rendang maman lah. Ini rupanya pokok maman. Bagi pada yang siapa yang tak tahulah, ini dekat Negeri Sembilan memang popular lah. Okey, ini dekat pasar. Okey, kita beli ayam. Lepas ni kita akan mulakan proses Okay, ni adalah daun maman. Lagi kita akan masak lah. Daun maman ni macam apa benda tak pasti lah. First time saya tengok daun maman macam gini Okey, kita akan masak daun maman ni bersama ayam sekarang Okay, ayam daun maman. Kita cuma ambil bahagian dia punya daun sajalah. Ambil daun saja, kita petik daun dia saja. Ini yang kita dah petik, kita ambil dia punya daun sajalah, daun saja. Okey, ini kita akan, ini yang cili lada apa? Cili padi yang kita dah blender bersama kunyit. Okey, anggaran sajalah, agak bekas macam ni. Ni yang kita beli semalam, satu bekas ni RM6. Okey, dan juga kunyit ni adalah kunyit. Okey, jom kita start memasak lah. Ini ayam telur yang kita dah proses, kita dah rebus dan kita dah potong-potong siap-siap. Lepas tu kita akan inilah, kita akan masak lah. Okey, kita panaskan kuali. Lepas tu kita masukkan inilah kunyit yang kita dah blender tadi, kita masukkan dalam kuali. Okey, kecilkan api. Kunyit hidup jangan kunyit yang sebut, tak boleh hidup. Lepas kita dah masukkan kunyit, kita akan masukkan campuran tadi lah, cili padi tadi yang kita dah blender, kita masuk dalam ni. Okay, masukkan. Okey, dan kita gaul lah. Kita gaulkan campuran ni sampai merata. Lepas tu kita akan masukkan ayam lah. Dah masuk ayam, baru kita masuk santan. Okey, gaulkan dulu. Selepas ini kita akan masukkan santan. Kita akan gaul sampai pecah minyak. Setelah garis sikit, kita akan masukkan santan. Kita buat sampai pecah minyak. Santan saya pakai santan kotak, anggaran 2 kotak ataupun 3 kotak lah. Okey, masukkan santan. Lepas tu kita letak asam keping satu keping dia cukup lah untuk bagi masak-masak sikit lah. Okey, lepas tu kita pecah minyak sampai pecah minyak. Lepas tu kita masukkan ayam dan juga maman last sekali lah. Maman last sekali. Okey, kita masukkan ayam masukkan ayam. Lepas ni kita akan gaul lah. Last sekali kita akan letak maman Okey, jom gaul. Kalau pecah minyak, baru kita masukkan maman sekali. Kita dah gaul, jadi kita akan masuk maman lah. Dia pecah minyak, baru kita letak maman sampai kering lah. Dia punya kuah sampai kering. Lepas tu baru kita letak maman. Masak. Lepas tu kita akan letak maman lah last sekali. Ni yang last sekali kita akan letak maman ni rupanya sayur maman lebih kurang sayur bayam lah, tapi benda ni bukan bayam, ni maman Jadi bila kita dah letak maman tu, kita gaul lah, gaul sampai merata. Lastly kita tinggalkan, ketikan api biar sampai pecah minyak lah, biar maman tu sebati dengan ayam kita Okey, inilah hasilnya. Kita tunggu sampai dia menjadi pekat-ikat. Tadi kita kacau lagi sampai dia pecah minyak. Ini belum lagi lah.
Maman pun belum lagi apa macam merata lagi. Jadi kita akan gaul sampai pecah minyak. Diam. Mami jom. Apa dia? Susahnya. Itu apa? Kita dah siap rendam maman. Kalau dah macam ni dah okey lah. Maman pun dah masak kayu gini. Okey, kita dah boleh makan lah. Okey, jom kita cuba try sedap ke tidak. Ini hasilnya selama sejam lebih kita masak. Inilah hasilnya ayam rendam maman. Ni sampingan side dish kita buat nasi dan juga rendam maman. Okey, baik. Terima kasih dah sahabat penonton. Mantap. Jumpa makan semua.